Ustaz di luar sana tu pondan banyak. Mereka menyesal. Tuan-tuan tahu tak, pondan ni dia akan menghadapi satu saat dia stres. Dia stres. Dia tak larat nak makan ubat. Tak makan misai tumbuh. Tak makan janggut tumbuh. Tak makan bulu kaki tumbuh. Larat nak makan. Lama-lama dia tak makan lah. Dia nak mengadu dengan siapa, tuan-tuan? Dia buang dia punya. Dia buang dia punya. Lepas dia buang, dia call saya. Ustaz, boleh jumpa tak? Kenapa bang? Saya dah buang saya punya. So, sakit. Ya abang bukan pergi buang buat apa? Saya dah jadi perempuan. Habis tu, sakit Ustaz. Kencing sakit, duduk sakit, tidur pun sakit. Betul? Nak jumpa Ustaz, nak bincang. Tak payahlah bang. Saya ni bukan kuat iman bang. Tak payah, duduk dia. Yang abang sebelum buang tak tanya saya. Dah buang baru tanya. Bisa tanya doktor tu kau dah simpan dalam peti air ke apa ke. Boleh sambung. Dah buat baru tanya, buang masa. Masjid akan jadi tempat untuk selesaikan masalah ni. Abang-abang, kalau abang-abang rosak mata, ada orang derma mata. Kalau abang-abang mata tak nampak, pergi Singapura. Ada doktor tu bagus. Nama dia tu Ismadi. Bagus. Dia operate mata nampak. Nama dia Dr. Ismadi. Nak mana faham? Tak faham dah. Kalau orang buah pinggang rosak, kita boleh ganti derma buah pinggang. Kalau jantung rosak, orang boleh ganti jantung. Kalau benda tu abang dah potong, siapa nak derma? Fikir panjang-panjang tu. Dah potong-potong, minta derma. Tu imam derma kat saya. Imam kata aku nak pakai derma hang pula.